Baik. Jadi maknanya Allah Ta'ala dia sebenarnya dialah yang sebenarnya yang akan uh, melapangkan, memudahkan kita untuk kita dapat melakukan ketaatan pada dia. Walaupun memang kita ni Allah Ta'ala beri tenaga, Allah Ta'ala beri kesihatan dan sebagainya. Namun ramai jugalah orang yang sihat, dia tak sakit. Tapi pun susah nak istiqamah. Pun susah nak istiqamah dalam beragama, dalam beriman, beramal saleh dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah walaupun kita sihat, walaupun kita sihat ke, walaupun kita sakit ke, walaupun kita sibuk ke, walaupun kita macam mana pun keadaan kita, kita kaya ke, kita miskin ke, sebenarnya pada hakikatnya kita jangan lupalah pergantungan kita dengan Allah. Dari sudut kita minta tolong Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tolong kita, mudahkan kita dalam untuk kita dapat melakukan ketaatan. Dan tak kira sama ada beribadah, semayang, puasa, baca Quran dan sebagainya, maupun dalam amal-amal ketaatan yang lain. Amal-amal ketaatan yang lain ini tak maknanya tak semestinya semayang, puasa, baca Quran, zikir, wirid, doa. Amal ketaatan ni banyak. Amal ketaatan ni termasuklah kita tolong orang, kita bantu orang, kita uh, melepaskan kesusahan orang, kita kita take care kebajikan orang dan sebagainya. Semua itu termasuk dalam amal-amal ketaatan. Hatta dengan sepatah dua kata kita yang boleh melegakan perasaan orang, melegakan beban yang ada dalam jiwa manusia itu pun merupakan amal ketaatan yang termasuk dalam sedekah itu sendiri. Namun itulah jangan kita hanya bergantung pada kita rasa kita boleh buat, kita rasa kita mampu buat, kita rasa kita hebat dan boleh buat, tetapi kita kena ingat semuanya pergantungan kita pada Allah itu sangat penting. Eh, Ingat bahawa hidup kita dia akan berpaksi kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paksi kita hidup kita ni dengan Allah. Kita beribadah kepada Dia dan kepada Dialah saja yang kita minta pertolongan. Termasuklah minta pertolongan untuk kita dapat beribadah, melakukan ketaatan dan sebagainya. Baik. Hari ini kita masuk pada ayat ke-25 daripada surah Al-Kahfi. Yang mana kita sudah berada pada episod akhir lah daripada kisah Ashabul Kahfi yang sangat hebat ni. Yang termasuk di antara min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana kita ingat bahawa Ashabul Kahfi ni bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka bukan awliya, mereka bukan ulama besar. Sehingga mereka ada karamah dan seumpamanya. Tetapi Allah Ta'ala yang uh, apa nama ni, menyusun perjalanan mereka, menyusun kehidupan mereka, menyusun tidur mereka, bahkan menyusun senario kehidupan mereka sampailah mereka bangkit kembali dan kemudian dimatikan untuk menjadi pengajaran yang besar kepada kita umat akhir zaman. Betapa pentingnya menjaga akidah, betapa pentingnya pergantungan yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pentingnya kita benar-benar meletakkan diri kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan Allah, kita tak mampu pun. Jangankan nak berdepan dengan fitnah Dajjal, nak menguruskan diri kita sendiri pun tak mampu sebenarnya. Itu dia. Lemahnya kita. Dan nak dapat rasa lemah tu pun bukan senang. Ramai orang, walaupun dia lemah, dia tak rasa diri dia lemah. Dia masih rasa diri dia hebat. Sebab orang hamba yang merasa diri lemah, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan kembali kepada Allah, dia akan bergantung kepada Allah dan dia sedar betapa dia adalah hamba yang lemah. Baik. Dalam ayat yang ke-25, auzubillahi minasyaitonirrajim wa labithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka, yakni Ashabul Kahfi, telah tinggal tidur dalam gua mereka. Wala bisu ni menunjukkan bahawa mereka tinggal ataupun mereka bermalam bermalam di dalam gua. Makna perkataan labisu ni sebenarnya labisa, asalnya labisa. Kalau macam kita apa? Macam kita katakanlah kita duduk, katakanlah kita duduk di dalam ward hospital ya. Kita duduk dalam ward hospital.
kerana sakit dan sebagainya, maka contohlah Abi kata Abi duduk di hospital, Abi Abi masuk admin dalam hospital, maka kita akan gunakan istilah labisu ni, labistu fil mustashfa. Saya telah bermalam ataupun admit dalam hospital. Menunjukkan walabisu ni menggambarkan bukanlah hidup selama-lamanya di situ. Maknanya dia, Allah Ta'ala gambarkan mereka ni memang Allah Ta'ala tidurkan dalam gua. Fi kahfihim, di dalam gua mereka. Gua yang tempat mereka berlindung itulah. Salasa mi'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan ditambah lagi dengan 9, yakni 9 tahun. Jadi di sini kita melihat ada dua bentuk pengiraan. Dua bentuk pengiraan masa yang Allah Ta'ala sendiri sebut di sini. Ini satu kehebatan, kehebatan ilmu Allah. Ilmu Allah nak tunjukkan Allah Ta'ala ni dia yang mencipta alam, dia yang cipta bulan, dia cipta matahari, dia cipta bumi. Maknanya dia maha mengetahui apa yang dia cipta. Maknanya Allah Ta'ala menyebut tentang dua bentuk pengiraan tahun. Satu disebut sebagai 300 tahun. Yang kedua ditambah dengan 9. Maknanya ada dua pengiraan. Jadi para ulama tafsir menyebut bahawa 300 tahun tu ialah 300 tahun syamsiah, yakni kiraan matahari. Kiraan matahari. Sebab mereka ni Ashabul Kahfi ni hidup di zaman apa nama Nabi Isa alaihissalam kan. Mana Ahlul Kitab lah. Ahlul Kitab tahu kiraan tu. Yakni kiraan uh, syamsiah. Syamsiah ikut matahari. Matahari apa? Uh, Bukan luna bulan. Matahari apa? Solar, solar. Kiraan solar, matahari. Dan kemudian disebut 9, maknanya 9 tahun lagi ialah 309 tahun Qamariyah, yakni berdasarkan pengiraan bulan. Pengiraan bulan ni pengiraan orang Arab ketika itu. Orang Arab ataupun secara lebih khusus pada umat Islam itu sendirilah. Maknanya Allah Ta'ala ni dia amat mengetahui tentang perkara ni sebab dia yang menyusun alam ni. Ada manusia yang mengira berdasarkan syamsiah, ada manusia mengira tahun berdasarkan qamariyah. Dan secara tak langsung, uh, sebenarnya Allah Ta'ala ni dia iktiraf dua-dua pengiraan ni. Allah Ta'ala dia mengiktiraf. Sebab apa? Dia yang jadikan matahari, maka orang guna matahari untuk kiraan tahun, dan dialah juga yang menjadikan bulan, maka orang menjadikan bulan sebagai kiraan tahun. Itu dia. Sebab kiraan bulan Qamariyah ni dia ada tambahan. Ada tambahan. Setiap tahun, kalau Syamsiah ni 300, berapa? 65 hari. 365 hari, betul? Setahun. Betul. Kalau kalau Qamariyah, dia akan kurang lagi kan? Kurang berapa hari? 10 hari. 10 hari. Maknanya kalau katakan tahun ni Abi 17 bulan 10 itu Abi dah berumur 61 tahun Syamsiah. Maknanya kalau kiraan Qamariyah ni Abi dah nak masuk 62 tahun lah. Dah nak masuk 62 tahun Qamariyah. Itu yang kena sedar diri. Kena sedar diri. Kita bukan makin muda tapi kita makin tua. Baik. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengiktiraf kedua-dua pengiraan ni. Sebab pengiraan Syamsiah ni menurut Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni lebih dulu daripada kita umat Islam. Daripada zaman apa nama ni Ahlul Kitab, sampailah kepada zaman Arab sendiri menggunakan Qamariyah. Maknanya kedua-dua ni diiktiraf. Dari sudut syariah memang menggunakan Qamariyah. Tapi dalam konteks perusahaan keduniaan tidak salah menggunakan pengiraan Syamsiah. Cuma kadang-kala ada di kalangan kita ni sensitif sikit. Dia kata nak buat apa ikut pengiraan apa nama istilah dia orang Masihi kan. Pengiraan Masihi ni ikut Yahudi lah, ikut Kristian lah.
Nak betul-betul ikut Islam kan. Sebenarnya benda ni tak jadi isu sebenarnya. Kedua-duanya dia iktiraf. Islam iktiraf. Dari sudut, cuma dari sudut syariah memang kita gunakan pengiraan qamar ya. Tapi dari sudut urusan dunia tak salah menggunakan apa nama ni pengiraan syamsiah itu sendiri. Jadi maknanya ayat ini menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang keilmuan Allah yang meliputi perubahan masa dan juga sistem dunia. Maknanya sebab dialah yang mencipta alam. Dia yang mencipta alam, dia yang menyusun dan mentadbir alam. Okey, apa kata Ibnu Katsir? 300 tahun matahari bersamaan 399 tahun bulan. Inilah mukjizat ilahi yang menunjukkan ketepatan ilmu Allah. Baik. Jadi maknanya di sini uh, ianya mengajar kita lah untuk kita menghargai ya, menghargai. Sebab itulah bulan dan matahari ini di antara makhluk Allah Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan bulan dan juga dengan matahari. Allah Ta'ala dia boleh bersumpah dengan bulan dan matahari. Wasyamsi wal qamari dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab semua tu adalah makhluk yang dia cipta yang menggambarkan keagungan, kebesaran dan kehebatan dia. Tapi kita tak boleh lah. Kita tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Ini satu perkara yang kita kena ingat. Dan dalam uslub sumpah ni kita dah bincang beberapa kali dulu. Maknanya uslub sumpah ni biasanya Allah Ta'ala nak bawa satu mesej besar yang nak disampaikan kepada manusia, maka Allah Ta'ala gunakan uslub sumpah. Dan selepas itu akan ada risalah besar, perkara besar yang nak disampaikan. Dan contohnya Allah Ta'ala bersumpah dengan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin kan. Kita dah belajar dulu kan. Apa nama ni Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, dengan bukit Tursina, dengan bumi Mekah semata-mata menarik perhatian manusia yang mendengarnya dan kemudian Allah Ta'ala sampaikan satu mesej besar laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah mencipta manusia dalam keadaan ataupun sebaik-baik penciptaan. Jadi oleh kerana itulah bila kita belajar, kita tadabbur uslub-uslub dalam Quran ni, maka bila mana kita menemui surah-surah yang mana Allah Ta'ala menggunakan uslub-uslub ni, maka kita akan lebih dapat merasai merasai dan menjiwainya. Kerana di sana ada penekanan yang Allah Ta'ala nak kita ambil perhatian kerana di sana ada perkara besar yang nak disampaikan. Baik, itu tentang ayat yang ke-25. Kemudian dalam ayat yang ke-26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahu a'lamu bima labisu. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad. Maknanya Allah Ta'ala nak Nabi kita ucapkan apa nama ni dan katakan bahawa Allahu a'lamu bima labisu. Allah Ta'ala lah yang terlebih mengetahui bima labisu dengan masa yang mana mereka tidur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan mereka tidur. Allah Ta'ala yang menjadikan mereka tidur. Bila kita apa? Bila kita ingat perkara ni kan, Allah Ta'ala yang menjadikan Ashabul Kahfi yang tidur. Maknanya kita pun kena ambil pengajaran. Kita ni pun setiap hari tidur pun sebenarnya Allah Ta'ala yang tidurkan kita. Tu dia. Allah Ta'ala juga yang tidurkan kita. Malam tadi Aiman sampai tak tidur malam buat nasi berani contohnya kan. Tak tidur malam kan. Oh, tidur pukul 2 nampak. Stay up orang putih kata. Tu dia. Habis tidur pukul 11 je. Pukul 11 tidur lah. Maknanya Allah Ta'ala yang tidurkan kita. Kan? Allah Ta'ala yang tidurkan kita untuk Allah Ta'ala beri kita kerehatan. Allah Ta'ala beri kita ketenangan dan sebagainya. Jadi maknanya dia mengajar kita tentang apa? Mengajar kita tentang hidup ni tak ada apa pun yang kita ni terpisah daripada Allah pada hakikatnya. Ada satu kata-kata ahli sufi lah. Dia kata apa? Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Itu kata-kata ahli-ahli sufi yang memang hebat lah. Apa dia? Ma ra'aitu syai'an, tidaklah aku melihat sesuatu illa melainkan ra'aitullaha fihi, melainkan aku melihat Allah di dalamnya. Ini kata-kata
bersifat majazi lah, bersifat orang kata-kata pinjaman, bukan makna kita nampak, bukan makna dia kata dia nampak Allah, dia nampak zat Allah dalam apa yang dia nampak, tak. Tapi maknanya inilah jiwa orang-orang sufi, jiwa orang-orang yang lembut, yang halus terhadap hubungan dengan Allah. Ma raaitu syai'an, tidaklah aku melihat sesuatu. Dia pandang apa pun, langit, bumi, bintang, apa ni, bulan ke, orang ke, kereta ke, apa pun, nasi ke, apa semua yang dia pandang, illa ra'aitullaha fih, maknanya melainkan aku melihat Allah di dalamnya. Dalam arti kata melihat kebesaran Allah, melihat wujud Allah dalam menyusun perkara-perkara tersebut. Yang ini satu satu apa namanya, satu perkara yang kita pun kena ambil perhatian, sebab ini yang sepatutnya ada dalam hati kita. Maknanya tak ada satu pun yang berlaku dalam hidup kita ni melainkan di sana ada Allah yang mengaturkannya. Sama ada yang perkara yang kita suka ke, yang perkara yang kita tak suka pun, semua pada hakikatnya Allah Ta'ala yang susun, sebagai satu ujian kepada kita. Kita melihat satu yang kita suka. Sukalah anak kita comel, tengok anak kita pandai, tengok rumah kita bersih, tengok kereta kita cantik, tengok macam-macam. Kena ingat, walaupun itu satu nikmat yang baik-baik kan, dia tetap ujian kepada kita. Kenapa? Setiap apa yang kita nampak, setiap apa yang baik itu, ujiannya apa? Ujiannya kita bersyukur tak? Kita bersyukur ataupun tidak. Samalah bila mana kita melihat sesuatu yang kita tak suka. Kadang tak suka tengok anak kita nakal. Kadang kita tak suka tengok kereta kita asyik rosak aja. Kadang kita tak suka tengok perangai orang. Kadang kita tak suka kejadian-kejadian yang berlaku depan mata kita. Kita kena ingat perkara-perkara itu takkan berlaku melainkan dengan izin Allah. Takkan berlaku melainkan dengan kehendak dan apa nama ni, dengan kudrat Allah. Dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Maka bila kita ingat perkara itu, kita kena ingat, maka ia menjadi ujian pada kita. Ujiannya bagaimana? Apakah kita sabar? Apakah kita redha dengan apa yang redha dengan ketentuan Allah? Bukanlah bermakna contoh kita melihat maksiat. Bila melihat maksiat, bukanlah makna kita redha dengan maksiat. Tak. Kita kena ingat, bila tengok maksiat, ah, memanglah perkara itu pada hakikatnya Allah Ta'ala jugalah yang menjadikan, yang mengizinkan perkara itu berlaku. Dari sudut maksiat, kita tak redha. Dari sudut maksiat tu memang kita diperintahkan jangan redha dengan maksiat. Jangan kita redha dengan maksiat. Tetapi dari sudut kejadian berlaku tu, itu kena ingat, itu adalah merupakan ketentuan Allah sebagai untuk menguji kita. Ada ketikanya Allah uji kita dengan benda maksiat, nak tengok apa respon kita. Apa ni, hadis Nabi SAW mengajar kita, kalau melihat maksiat, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat maksiat, melihat mungkar depan mata dia, ataupun dia tahu benda itu benda mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Kan? Jadi ini menunjukkan bahawa Islam mengajar kita kena respon dalam bentuk yang diperintahkan bila berdepan dengan mungkar dan maksiat. Itu dia. Wa illam yastati', kalau tak mampu, fabi lisanih, dengan lidah. Wa illam yastati' fabi qalbi, dengan hati. Jadi itu yang Allah Ta'ala perintah. Tapi dari sudut kejadian tu berlaku, kita kena ingat itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Takkan ada perkara pun yang berlaku dalam hidup ni melainkan semua adalah merupakan susunan Allah, dengan kehendak dan juga dengan kudrat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah, apa nama ni, uh, kita ni dalam hidup kita ni, kita nak didik diri kita supaya sampai tahap apa saja yang berlaku dalam hidup kita ni, di situ ada Allah. Yang ni yang susah. Yang susah sebab selalu kita kadang bila benda baik, kita akan nisbahkan pada diri kita. Tapi bila benda yang tak baik, kadang-kadang kita mempersoalkan Allah. Kenapa Allah Ta'ala uji aku begini? Kenapa aku miskin? Kenapa aku begini? Tapi bila kita senang, bila kita apa ni, dalam keadaan baik, kita tak ingat Allah pun. Wala'ayazubillah. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi SAW, Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allahu a'lamu bima labisu. Allah Ta'ala yang tahu berapa lama mereka tinggal dalam apa gua itu.
nak menunjukkan bahawa di sana sebelum itu, sebelum ayat ni turun, sebelum suratul Kahfi ni turun, manusia begitu berceragah, berbeza-beza pandangan, bergaduh-gaduh yang kita dah bincang sebelum ni kan, tentang bilangan Ashabul Kahfi, tentang berapa lama mereka duduk dalam gua dan macam-macam titik bengik yang diperkatakan oleh manusia. Sedangkan bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni, inilah jawapan yang paling tepat, yang paling baik. Allahu a'lam. Allah Ta'ala yang terlebih mengetahui. Sebab itulah mengucapkan Allahu a'lam ni satu adab yang hebat sebenarnya. Bukanlah menunjukkan kelemahan kita. Kadang kita rasa bila kita tak tahu nak jawab, kita tak nak jawab Allahu a'lam. Kadang kita rasa kita kita mampu nak jawabnya walaupun padahal kita tak tahu. Ini suatu yang menyalahi adab sebenarnya. Para ulama dulu, pernah Imam Malik, kau tak silap. Imam Malik ke atau Imam mana, tak ingat. Pernah ditanya dengan 40 soalan. Dia cuma jawab satu dua je. Dan dia menjawab Allahu a'lam. Yang lain kata Allahu a'lam. Maknanya bila dia menjawab Allahu a'lam tu, bagi para ulama, itulah jawab fatwa yang paling tepat sebenarnya. Daripada orang yang suka mudah menjawab, mudah sangat menjawab, hatta kadang-kadang dia tersalah dalam jawapannya. Sebab dalam bab menjawab, dalam bab memberi fatwa ni bahaya. Kalaulah dengan akal saja, dengan akal semata-mata, kita rasa kita ada ilmu, kita pun jawab, sedangkan jawapan-jawapan kita tu kadang-kadang tak tepat ataupun menyebabkan kesilapan yang boleh membawa kepada kesalahan. Itu kena faham perkara ni. Sebab itulah menjawab adab Allahu a'lam ni, itu adalah adab yang sepatutnya kita ada. Jangan kita membiasakan diri kita jawab semua soalan. Seolah-olah kita tahu semua perkara. Sedangkan kita ni orang yang banyak tak tahu. Kita ni banyak tak tahu daripada yang tahu. Kadang-kadang kita tahu pun sekadar on the surface je. Tapi itu pun kita nak jawab juga. Itu yang menyebabkan kesilapan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahu yantazi'ul ilma intiza'an biqabdil ulama. Atau kama qala. Allah Ta'ala ni la yantazi'ul ilma. Macam mana hadis mula-mula? Allah Ta'ala dia tidak mencabut ilmu sekaligus. La yantazi'ul la yantazi'ullahu ilman intiza'an. Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu sekaligus. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tetapi dia mencabut ilmu dengan dimatikan para ulama. Sehinggalah iza lam yabqi aliman faqad, dan bila mana sudah tak ada orang alim atau sudah makin berkurangnya orang alim, macam mana hadis tu? Tapi tak ingat dia punya lafaz tu. Tapi lebih kurang maknanya, maka yang akan menjadi rujukan manusia ialah para pemimpin yang juhala. Para pemimpin yang juhala, fasu'ilu, mereka ditanya oleh manusia, fa'aftu, dan mereka memberi fatwa, memberi pandangan-pandangan dan sebagainya, wa dhallu wa adallu, sedangkan mereka sesat dan mereka menyesatkan. Wallahualam. Nanti habis carikan dia punya matan penuh hadis tu. Dulu masa muda, masa dulu muda-muda dulu habis ingat. Tapi sekarang ni dah tak muda kan. Tu dah. Dah tak muda ni banyak tak ingat lah. Nantilah berjari. Allah. Nak cerita antara faktor tak istiqamah ialah tua. Antara faktor orang tak jadi istiqamah kerana tua. Tu kena ingat juga. Baik, jadi maknanya akan ada satu zaman di mana maknanya di mana orang memberi fatwa ni maknanya memberi pandangan, memberi hukum, memberi
apa nama ni, arahan dan sebagainya, yang kadang-kadang bila jauh, fa'aftu bidari, itulah fa'aftu bi ghairi ilmin, ada dalam hadis tu, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka disesatkan, dan mereka menyesatkan. Ini yang bahayanya. Sebab itulah dalam konteks kita para pendakwah, kadang-kadang kita berdepan dengan soalan-soalan mad'u kita. Kita berdepan dengan soalan-soalan masyarakat kita. Memang kita suka bercakap, tapi berhati-hati bila perkara yang kita tak jelas, maka lebih baik kita menjawab Allahu a'lam. Habis pernah orang tanya kat masjid, tanya pasal tentang benda-benda yang pelik-pelik ni lah. Zikir berjoget lah, zikir Allah lah, macam-macam lah. Yang benda-benda yang banyak timbul dalam masyarakat ni. Habis akan jawab Allahu a'lam. Saya tak tahu. Saya tak tahu, Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Sebab apa Allah Taala Maha mengetahui? Sebab lahu ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah, perkara-perkara ataupun ilmu-ilmu gaib, tentang langit dan bumi itu di dalam apa nama ni, tangan Allah. Di dalam kekuasaan Allah. Itu Allah Taala punya ilmu. Kan? Jadi oleh kerana itulah, Nabi Musa alaihissalam pun kita dah bincang, kita akan bincang nanti dalam surah Al-Kahfi ni. Nabi Musa alaihissalam pun bila mana eh, dia apa nama ni, bila mana Allah Taala tanya, macam mana kisah tu kan. Eh, Bila mana eh, dia tanya pada kaum dia, tentang siapakah yang paling alim, dia kata dialah orang yang paling alim, maka jawapan tu tak menggembirakan Allah. Allah Taala uji, Allah Taala uji Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu sendiri. Dengan Nabi Khidir. Ha, tu dia. Siapa ni? Fakrani dah carikan dalam, tak tahulah, dalam apa ni hadis dia. Kita tengok. Inilah untung orang busrah dengan gadget kan. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an, tu dia, yantazimhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Itu yang Abi nak ingat tu. Sah Abi ni tua dah tak ingat dah. Ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ini dia hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa, kita akan ni lah, rujuk benda ni lah, insyaAllah. Macam mana nak kecilkan balik? Okey. Baik. Lahu ghaibus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah, ilmu tentang perkara-perkara langit dan bumi ni. Perkara-perkara tambah, perkara-perkara yang ghaib. Ghaibus samawati wal ard ni maknanya ilmu tentang rahsia-rahsia langit dan rahsia bumi ni semua pada Allah. Sebab tu Nabi Musa tadi kan, Allah Ta'ala tak gembira, Allah Ta'ala uji dengan kisah Khidir. Sebab apa nama ni, Nabi Musa tak jawab, yang paling alim tu Allah. Jadi maknanya ini pun satu pengajaran, besok kita akan bincang tentang kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa nanti insya-Allah. Baik, jadi satu perkara yang apa nama ni, dalam ayat ni juga ialah Allah Taala menyebut absir bihi wa asmi. Ini satu lafaz dalam kaedah uslub bahasa Arab untuk menunjukkan ketakjuban. Ketakjuban ni antara kaedah ataupun uslub dalam bahasa Arab digunakan absir bihi wa asmi. Alangkah terangnya apa nama ni, penglihatan Allah, dan juga wasmi, dan juga pendengaran Allah. Baik. Oleh kerana itulah ia mengajar kita satu adab, adab yang penting kita dengan Allah. Adab yang penting kita dengan Allah ialah jangan kita apa namanya membelakangkan Allah. Dalam semua keadaan jangan kita membelakangkan Allah. Kita kena sentiasa merasai wujud Allah. Dan dengan cara itu kita akan timbul rasa takut kita pada Allah, rasa malu kita pada Allah, rasa, dan kita tidak akan bercakap tentang sesuatu melainkan apa yang Allah Taala ajar kita. Sebab itulah kita lihat adab malaikat,
adab malaikat ketika dalam peristiwa penciptaan Nabi Adam. Apa yang mereka kata? La ilma lana illa ma 'allamtana kan. La ilma lana. Kami tak tahu apa-apa illa ma 'allamtana. Melainkan apa yang engkau ajar kami ya Allah. Ini adab. Adab malaikat. Adab malaikat ni semulia-mulia makhluk yang tak pernah buat dosa, tak ada buat maksiat dan sebagainya, tak pernah engkar perintah Allah. Tapi kita lihat, walaupun mereka begitu keadaannya, hatta Jibril, hatta dikatakan penghulu kepada segala malaikat, mereka lah yang menjawab, la ilma lana illa ma'alamtana. Tidak ada ilmu kami ini melainkan apa yang engkau ajar kami. Ini adab yang kita kena didik dalam diri kita. Ah, betul kita disuruh belajar, betul kita disuruh mencari ilmu, betul kita disuruh meneroka, explore dan sebagainya. Tapi kita tetap manusia yang ada keterhadannya, keterhadan, limitation. Maka maknanya di sana pentingnya dalam jiwa kita adanya pergantungan pada Allah dan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang paling alim, yang paling alim, yang mengetahui, yang ilmu Allah tidak ada batasan. Dan Allah Taala menyebut lagi malahum min dunihi min waliyyin wala yusyriku fi hukmihi ahada. Malahum min dunihi min wali, dan tidak ada bagi penduduk langit dan bumi, bagi manusia inilah min waliyyin, yang menjadi wali. Yang menjadi walinya maknanya yang menjadi pengurus, yang menjadi pelindung, yang menjadi penjamin, yang menjadi pengawal, yang menjadi penjaga kita ni, tak ada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita senang, kita kena bergantung pada Allah. Kalau kita susah pun, kita kena bergantung pada Allah. Kalau kita kaya pun, kita kena bergantung pada Allah. Kalau kita pandai pun, kita kena bergantung pada Allah. Walau apa pun kita ni, kan, pergantungan hati dengan Allah tu wajib, bukan sunat, wajib ada. Sebab kita dah bincang sebelum ni dalam surah apa ni, surah Al-Alaq, bagaimana Allah Taala mendedahkan di antara perangai manusia ni, bila dia rasa diri dia hebat, bila rasa diri dia apa namanya kaya, merasa diri dia berkuasa, dia akan apa nama ni, dia akan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Apa namanya, manusia ni dia akan melampaui batas bila mana dia merasa terkaya, dia merasa diri dia sempurna, dia rasa diri dia serba cukup, dia rasa diri dia tak ada susah, dia rasa diri dia sentiasa senang, dia rasa diri dia tak perlukan yang lain. Yang paling bahaya, tak perlukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang begini sangat berbahaya, dan Allah Taala beri warning ni, kalla, jangan sekali-kali. Kalla ni satu ancaman daripada Allah. Dalam Quran banyak kalau kita jumpa dalam Quran, kalla, kalla, kalla. Dalam surah Al-Alaq saja 3 kali kalla. Kalla ni sebagai satu penolakan, satu uslub penolakan, dan juga dalam masa sama mengancam. Mengancam secara keras tentang perkara yang disebutkan. Jadi oleh kerana itulah dalam soal apa namanya, Allah Taala sebagai pelindung kita, ini perkara yang wajib kita rasakan. Dalam surah Baqarah Allah menyebut, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Taala ni dia wali kepada orang-orang beriman. Maknanya orang beriman ni, kalau kita mengaku kita beriman, kita kena, dalam hati kita kena ada tu Allah Taala ni sebagai wali kita, penjaga, pengurus, pengawal dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala ni, dia bila jadi wali kita, orang beriman, bila mana Allah Ta'ala menjadikan kita wali kepada orang beriman ni, apa yang dia buat? Yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah Ta'ala akan mengeluarkan orang beriman ni daripada kegelapan kejahilan, kegelapan jahiliyah, kegelapan kekufuran, kegelapan maksiat, kegelapan perkara yang fahsyat wal munkar, ila nur, kepada cahaya, yakni cahaya iman, cahaya petunjuk, cahaya ilmu dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah, bila mana kita dah duduk di dalam track ataupun di atas landasan keimanan, landasan amal saleh ni, maka kita kena minta banyak pada Allah Taala supaya kita ni dapat kekal beristiqamah. Beristiqamah dalam arti kata tetap
Dan juga bukan sekadar tetap tetapi upgrade. Upgrade ni apa bahasa Melayu? Sentiasa menaikkan taraf kita. Menaik taraf. Kena ada upgrade dan update. Update dari sudut ilmu, upgrade dari sudut amalan. Ini perkara yang very simple. Habis sejak dulu, habis suka benda-benda simple ni. Untuk dari sudut tarbiyah diri kita ni dua je, dua perkataannya, update dan upgrade. Kan? Jangan kita makin umur bertambah, tak update ilmu. Makin tua tak update, tak upgrade ibadat. Contohnya kan. Umur makin bertambah tapi ibadat tak bertambah. Sedangkan Nabi SAW menyebut khairun nas, sebaik-baik manusia ni ialah man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Jadi tak salah kita nak minta umur panjang, tapi kena minta sekali dengan amalan yang tambah baik. Jadi istiqamah bukan maintain. Kena ingat, istiqamah, istilah istiqamah ni bukan bermakna maintain. Betul tak? Maintain ni apa makna? Sama. Dia tetap tapi sama, tak berubah kan. Sejak dulu semayang 5 rakaat, 5 rakaat, 5 waktu je, tak tambah pun yang sunat-sunat. Itu maintain. Ah, tapi kita nak bukan maintain, kita nak konsisten. Konsisten ni maknanya tak mengundur tetapi bertambah baik. Itu yang dikatakan upgrade. Baik, jadi maknanya bagi apa namanya orang beriman, bagi orang yang beriman, mereka ada walinya. Walinya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan ia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Maknanya Allah Taala ni dia tunggal. Kita dah belajarlah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Taala itu ahad. Ahad dah dia kata dia esa, dia tunggal. Dalam segala perkara, dalam soal ilmu ke, dalam soal mencipta alam ke, dalam soal apa namanya pengetahuan tentang Ashabul Kahfi ke, ataupun apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang manusia tak tercapai akal ni, semuanya maknanya semuanya Allah Taala buat sendiri je. Sebab dia Maha Esa. Kita kena ingat macam kita manusia ni yang lemah, kita kalau buat sendiri kita lemah. Kita ni kalau buat seorang-seorang contohlah katakanlah dia ni lah dia dia seorang-seorang yang datang pejabat. Orang lain semua tak datang. Ain pun tak datang, Remy tak datang, bos pun tak datang. Apa jadi pada pada dia ni agaknya? Ha? Agak apa berlaku dia ni kat pejabat seorang-seorang? Ha? Ha. Orang Melayu kan bila dia seorang dia buat lain, kalau berdua dia buat lain. Apa dia? Orang Melayu. Biasa kalau berdua dia buat apa? Dia mengumpat. Bila seorang dia buat apa? Dia tidur. Ini ini go-go dulu lah. Dia kalau orang India apa? Kalau dua orang apa dia buat? Bergaduh. Kalau seorang dia minum toddy. Kalau Cina, kalau dua dia buat apa? Main judi. Tahu, macam tahu lah. Tak sangka betul lah. Tapi ini pun tak ada betul salah. Ini cakap-cakap orang je kan. Seorang ni kira duit lah. Okey, jadi maknanya memang kita ni bila seorang-seorang kita lemah. Kita kan lemah. Tapi bila ada berdua, bertiga, kita akan rasa lebih kuat. Ini kita manusia. Itu sifat kita manusia. Allah Ta'ala, kalaulah dia, orang kata dia banyak, Tuhan ni ada banyak, macam yang dipikirkan oleh golongan musyrik, itu menunjukkan itu bukan Tuhan. Itu lemah. Mana boleh Tuhan tu banyak? Ya. Tuhan kuat, agung, hebat bila dia tunggal. Bila dia esa. Inilah Tuhan yang sebenar. Kuasa mutlak, keputusan mutlak, semua dia. Tak ada siapa, bila dia memutuskan sesuatu, tak ada siapa yang berkongsi, tak ada siapa yang boleh lawan. Itu hebatnya. Sebab itulah pentingnya kita belajar kenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalau kita belajar Asmaul Husna, memang kita dah belajar pun dah khatam dah.
Siapa yang terlepas tu kena cek balik lah. Apa namanya rakaman-rakaman sebelumnya kan. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna ni penting. Ya, kerana dia lebih memberi kesan kepada kejiwaan kita. Dari sudut menyentuh emosi. Berbanding kalau kita semata-mata belajar sifat 20, belajar sifat 20 dengan orang kata dengan cara orang kata perbahasan-perbahasan yang akademik, kadang-kadang kita tak rasa dia punya kesan pada jiwa kita. Bukan habis kata tak boleh. Kena belajar juga dua-dua kaedah kan. Asmaul Husna pun belajar, sifat 20 pun belajar supaya kita boleh gabungkan, dan yang penting dari sudut akidah ni, dari sudut ketauhidan ialah apa yang kita rasa dalam jiwa kita. Apa yang kita rasa dalam jiwa kita, dia mesti sampai tahap musyahadah, yakni melihat Allah, eh? Yakni melihat Allah dengan mata hati, melihat keagungannya, melihat kewujudannya dengan mata hati, eh? Dan ataupun paling tidak muraqabah, merasai pengawasan Allah Ta'ala pada kita. Itu kemuncak daripada uh, tauhid itu sendiri. Baik, jadi dalam tafsiran Imam Qurtubi, Allah menutup kisah Ashabul Kahfi dengan tauhid dan penyerahan mutlak kepada ilmu dan hukumnya. Kerana di situlah letaknya inti keimanan. A'lamu, Allahu a'lam. Kita kena sampai tahap tu sebagai penutup. Baik. Apa tadabbur yang kita boleh buat pada hari ini? Yang pertama, adab terhadap Allah dalam ucapan dan perancangan. Ayat ini mengajak adab kerohanian. Jangan merasa pasti tentang masa depan, kerana masa depan itu dalam genggaman Allah. Ucapkanlah insya-Allah, bukan sekadar formaliti, tapi ada tanda tawakul, adab dan kesedaran tauhid. Maknanya ini adab yang pertama yang diajar tentang ucapan insya-Allah tu dalam perkara-perkara yang akan berlaku, yang kita nak lakukan, maka kita kena sandarkan insya-Allah. Kemudian yang kedua, ingat Allah. Ini pun adab pada Allah. Ingat Allah walaupun selepas lupa. Wazkur rabbaka iza nasid. Menunjukkan bahawa seorang mukmin tidak bebas daripada lupa, tetapi tidak boleh terus lalai. Bila tersedar, segeralah kembali mengikuti Allah dalam doa, zikir dan istighfar. Contohlah, hatta dalam kita semayang pun, dalam semayang pun kita selalu lalai kan. Rakaat pertama, Allah Akbar, okey. Masuk rakaat kedua, mula merewang. Merewang kan? Bukan merewang, menerawang. Dah mula ingat nasi berani lah. Dah mula ingat nak jumpa tu orang ni. Jadi, ni dalam semayang ni. Masih tengah baca Fatihah ni, tapi kita punya hati tu dah menerawang. Maka bila teringat, dalam hati istighfar, doa pada Allah, ya Allah balikkanlah hati aku pada semayang ni. Balikkanlah hati aku pada Engkau, ya Allah. Ingat, bila ingat ni balik pada Allah, walaupun dalam semayang. Kalau kita tak ada mujahadah begitu kan, kita dapati bila dah start menerawang tu, rakaat kedua sampai rakaat empat, tahu-tahu dah salam je. Tak ingat pun semayang, tahu-tahu dah salam je. Punya dah tadi dah semayang rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, tak ingat pun. Kita hanya sekadar melakukan perbuatan semayang dan membaca tanpa hati kita khusyuk dalam semayang, tanpa hati kita hadir dalam semayang. Jadi adabnya kalau walau terlupa pun dengan Allah ni, kita kena balik pada Allah. Kena ajar diri kita ke arah itu. Yang ketiga, kebenaran mutlak ialah yang dibimbing oleh Allah. Menuntut sikap tawaduk ilmu. Maknanya jangan kita sombong dengan ilmu. Di antara perkara yang menyebabkan manusia sombong ialah ilmu. Dia ada beberapa perkara yang manusia jadi sombong. Yang pertama, bila ada ilmu. Yang kedua, bila ada harta. Yang ketiga, bila ada rupa. Bila ada kelebihan. Bila ada pangkat. Bila ada kemuliaan keturunan. Ini di antara yang manusia sering sombong. Ha? Bila rasa dia, saya keturunan hebat ni, gini, timbul rasa sombong. Saya lebih baik daripada awak. Bila rasa ada pangkat, saya ada kedudukan tinggi, saya ada tu, ada ni, saya ada Tan Sri, saya ada apa, merasa tinggi diri. Bila ada ilmu, saya lebih alim daripada awak. Bila rasa ada harta lebih, saya lebih kaya daripada awak. Ini semua yang menyebabkan manusia sombong. Jadi, walaupun ilmu pun antara perkara yang menyebabkan manusia jadi sombong. Wal'ayazubillah. Maka hati-hati dengan ilmu.
Bukan makna tak boleh belajar ilmu, tapi kena hati-hati dengan ilmu supaya kita sendiri tak bangga dengan ilmu kita. Ha. Baik, yang keempat, ilmu Allah meliputi masa dan sejarah. Salasa mi'atin sinin wazdadu tis'an menunjukkan dialah yang mengetahui hakikat sebenar masa dan juga sejarah. Sebab itulah dalam Habis dah sebut dulu dalam Quran, maknanya Allah Ta'ala menyebut apa namanya, bukanlah Quran ni bukan buku sejarah yang menyebut tahun bila, nama siapa dan sebagainya, tapi apa yang diajar dalam Quran ialah lebih pada moral, kepada sejarah itu sendiri. Jadi situ yang penekanan supaya kita belajar, supaya kita ambil iktibar dan kita mengambil apa nama ni, istilahnya mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa sejarah itu sendiri. Yang kelima, tauhid sebagai penutup semua urusan. Semua kisah, ilmu dan sejarah akhirnya membawa manusia kepada satu hakikat, Allah yang berhak menentukan, mentadbir, menghukum. Tauhid ialah kesimpulan segala ilmu dan penutup segala kisah. Sebab itulah hidup kita ni, hakikat kita ni, hidup dia akan mesti balik pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu je. Simpelnya hidup kita, simpelnya hidup kita, saya cakap lah. Simpelnya hidup kita sebagai hamba ni, dia balik ke situ je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha. Kalau ulama sufi, kalau orang sufi lagi simple lagi. Hidup dia, dalam hati dia, tak ada apa dah, melainkan Allah je. Ha, itu. Lagi simple dia. Tapi lagi simple, lagi susah. Bukan senang. Baik, sebagai penutup, ayat surah Al-Kahfi 23 hingga 26 mengajar tiga asas utama tarbiyah seorang mukmin: adab hati terhadap Allah, adab hati terhadap takdir Allah, jangan berbicara tentang masa depan tanpa insya-Allah, adab ilmu terhadap hidayah Allah, mohon agar sentiasa ditunjuk ke arah kebenaran, adab iman terhadap kekuasaan Allah, akui bahawa ilmu gaib, masa dan hukum adalah milik Allah Taala semata-mata. Wallahu alam bisawab. Kembali pada tuan pengerusi kita. Alhamdulillah. Untuk tutup dari tentang kisah Al-Kahfi dalam surah Al-Kahfi ini, Ya. ayat 24, 25 dan 26. Hmm. Jemput setiap orang, respon. Suka untuk mulakan dengan sakit di depan. Oh, okey. Mereka yang lepas sebenarnya hari ini saya tertarik untuk kupas zoom pada ayat yang ke-6. Maka firman Allah SWT menjadi tafsir bihi wa asmi. Saya tercari-cari dalam Al-Quran, banyak kali Allah gunakan perkataan basar dan sama' dalam susunan yang berbeza. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah sebut kebanyakannya sam'a wal basar. Maknanya selalunya didahulukan pendengaran dahulu, baru datang penglihatan. Contohnya ayat-ayat kita maja'al kumil absar, waja'al kusama wal absar, belajar daripada kamu pada keadaan penciptaan. Surah Sejadah itu sebut tentang bayi di situ daripada kejadian pendengaran dahulu dan baru penglihatan. Dan memang secara saintifik pun memang jelas bahawa bayi ini lahir dengan mula dengan pendengaran dahulu baru dengan penglihatan. Betul lah. Tapi dalam ayat ini mengapa Allah Taala menggunakan kalimah absar bihi wa asmi? Sudah pasti Allah Taala tidak buat secara tak sengaja, kebetulan, tapi pasti dengan penuh kepandaian keilmuan Allah Taala. Kita dilihat dalam ayat ini, Allah Taala nak zoomkan kita kepada peristiwa dalam ayat yang sebelumnya. Ayat sebelum berkaitan dengan bagaimana kita melihat orang-orang itu hidup selama 39 tahun. Dan Allah Ta'ala menggunakan kalimat ausir. Dalam penglihatan, Nabi pernah cerita sebelumnya ada 3. Ro'ah, Nazarah dengan Basarah kan. Boleh saja Allah gunakan unsur kaifatan kerana akhirkan kesedihan contoh dalam ayat-ayat Allah Ta'ala ke unsur lihatlah kamu bagaimana unta diciptakan dari orang-orang terdahulu. Tapi kali ini Allah Ta'ala gunakan ausir. Jadi bila kita semak balik, dia ada 3 beza. Ro'ah ni melihat sekali lalu dengan pandangan mata saja. Sebenarnya Nabi Allah Ibrahim melihat langit penuh dengan bintang-bintang.
Dan kedua, nazarah melihat dengan pandangan yang lebih dalam untuk mengkaji. Tapi bila Allah Ta'ala gunakan perkataan tafsir, maka sudah pasti ia adalah satu perintah yang lebih besar daripada ro'a dan daripada perintah nazar, iaitu melihat dengan mata hati. Melihat dengan mata hati ini, saya ingat dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebut yang buta adalah bukanlah mata kamu, tapi yang buta adalah mata hati kamu dalam surah Al-Hadid. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Maksud dia Allah Ta'ala nak beritahu kali ini turun muka mata hati melihat apa yang berlaku dengan penglihatan yang bersifat basar. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut basar, saya cuba kajilah apa maksud basar ni. Seolah-olah macam selama ni kita ambil maksud dalam gua kan. Kalau biasa masuk gua, keadaannya gelap dan cara yang kita boleh melihat dengan baik ialah kita gunakan torchlight. Sayang dengan torchlight ini selalunya dia zoom satu tempat ni. Maka kita sebelum mana kita lihat berdasarkan cahaya torchlight saja. Tapi ada satu lagi lampu yang kita pasang macam lampu Kalimantan, kita pasang terus cerah satu bilik. Kalau gua tu kita pasang lampu Kalimantan, kita akan cerah tu gua. Sepatutnya basar tu, absir ni Allah Ta'ala nak minta kita melihat keseluruhannya. Bukan melihat satu angle saja. Sebagaimana hari-hari kami sebut tadi kan. Hari-hari kita dapat ujian dan juga nikmat. Tapi kita akan nampak satu fasa dia. Ini musibah ni atas kesusahan aku ni yang kita lihat. Itu saja. Kita tak lihat yang lebih besar. Kita tak lihat tafsir. Lihat lagi besar ni. Sebab itu dalam surah Kahfi ni banyak peristiwa dalam kisah Al-Quran. Satu-satunya surah yang Nabi Musa tidak sebagai Nabi. Dalam tempat lain Nabi Musa bertindak lawan Fir'aun. Nabi Musa bertindak menjadi Nabi mencerahkan Bani Israel. Tapi dalam Al-Kahfi, di mana Nabi Musa menjadi pelajar. Dia belajar tentang bagaimana nak absar, macam nak melihat. Bagaimana Khidir ajar dia bunuh anak tu rupanya ada sebab yang tertentu yang dia tak faham pun. Yang dia rosakkan perahu tu dia tak faham. Yang dia bagi bina rumah yang mana itu adalah harta anak yatim pun dia tak faham. Tapi percayalah bahawa fa'inna ma'al usri yusra. Maksudnya kalau kita memahami bahawa lihatlah walau buruk macam mana boleh tadabburnya, buruk macam mana peristiwa dan ujian yang sedang menimpa kita ini, Allah itu ada. Kan dalam kalimah Allah Ta'ala sebut absir bihi, dengannya. Maka jangan terlepas daripada melihat dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan kita melihat daripada sudut hamba yang kita rasa kita yang mengawal segala-galanya. Tapi percayalah dengan melihat dengan pandangan Allah Ta'ala, yang ini memahami Allah ada dalam setiap perkara yang disusun, pasti kita rasa redha dan bahagia insyaAllah. Mohon Cantik dan padat. Dia mengingatkan balik sisi-sisi lepas. Ada orang yang bukan juga harap yang perkongsian kedua kita boleh lebih baik. Sebab saya rasa Sana. dari doa ambil teman tak sikit urusan. Oh, sikit je lambat. Sikit. Sikit je lambat. Pasal sikit urusan. Tak ada hal lah, no hal lah. Dapatlah ikut tapi tak payah dulu sikit sebab yang awal tu dengan online dengan rumah tapi sambil-sambil buat kerja jadi dia tak nak fokus kan. Jadi ada satu tadi yang mungkin nak dapat pencerahan sikit dalam ni berkaitan dengan poin nombor 2 berkaitan dengan bila kita lupa ingat Allah, kita kena kembali mengingat Allah. Jadi macam contoh kalau kita solat tu kita lupa sekejap, lepas tu kita teringat ataupun kita macam khusyuk balik lah, ataupun kita memahami, lepas tu kita lupa balik tu. Jadi dia kira solat tu solat yang khusyuk dia, Itu dia kira solat yang kita bermujahadah untuk khusyuk. Dapat pahala khusyuk. Dapat pahala khusyuk. Yang tak dapat ialah dah start menerawang tu sampai ke habis menerawang. Itu tak dapat lah. kita cuba Itu nama tadi. Itu nama bermujahadah untuk khusyuk. Orang yang bermujahadah khusyuk dalam sembahyang, dia akan dapat pahala khusyuk juga. Yang tak dapat,
Daripada start dia khayal nasi goreng, nasi lemak, mi tarik lah, mi apa. Sampai ke Assalamualaikum. Tu fikir nak pergi kedai. Itu memang tak ada pahala. Satu lagi, ada dia tak tahu lah, mungkin saya pernah berani juga. Contoh orang yang kalau kita sepanjang dekat masjid ni, contoh kita pernah awam daripada mula sampai habis. Tapi dalam dalam jemaah tu ada yang khusyuk tak kira dapat. Kalau ada lah. Kalau ada. Okay, katakanlah dalam jemaah tu ada jemaah CBR kan, adalah 10 orang semayang. Tiba-tiba semua tak khusyuk. Semua ingat bola lah, ingat apa kan. Tok Imam je khusyuk. Maka kita dapat juga pahala khusyuk. Itu kelebihan solat berjemaah. Walaupun kita menerawang. Itu kelebihan solat jemaah. Jadi kalau kita ni nak selamat dalam semayang, memang kena berjemaah. Itu antara cara. Ha? Lagi banyak, lagi besar pahala. Lagi banyak, lagi ramai, lagi bagus. Itu dari segi individu lah. Maknanya kalau kita nak pahala lebih besar, carilah jemaah yang lebih besar. Tapi dari segi contohnya kepentingan masyarakat ke, untuk komuniti ke sebagainya, untuk ukhuwah itu lebih baiklah kalau kita contoh sembahyang kat surau. Sebab tu komuniti kita sendiri kan. Lebih mendekati. Kita ada pahala pula mendekati masyarakat. Ada pahala dakwah, ada pahala berhubung, ukhuwah, ada pahala lain pula lah. Jadi kalau fikir diri sendiri je, memang kita tiap-tiap hari semayang 5 waktu pergilah masjid. Masjid alami ke apa. Kalau rajin lah, boleh ke? 5 waktu nak semayang kat masjid alami kan. Ha, surau depan mata pun tak pergi kan. Nak pergi masjid alami 5 waktu. Tu kadang-kadang kita kena tengok situlah. Beramal ikut semampu yang kita boleh. Bukannya ikut yang kita mampu eh. Tapi kadang-kadang orang kata alah ikut apa yang kau mampu je. Sebenarnya itu tak berapa tepat. Yang tepat ialah semampu yang boleh. Kita ada kekuatan 10, tiba-tiba kita tak apa, ikut kemampuan kau je lah. Kita buat satu je. Padahal kita boleh semampunya boleh sampai 8. Skala 8. Tapi kita ambil yang satu. Dia tak betul lah. Wallahualam. Okey. Mahdur. Waalaikumsalam. Dia kata dia suka dengan kenalan Abi lagi. Okey. Dia suka dengan perkara lemak. Yang manusia ni lemak tapi tak sedar ada lemak. Okey. Lepas tu ni bila kita sedar kita lemak, kita dekat dengan Allah. Dan juga bila ayat beriman kan menunjukkan perusahaan dan ilmu Allah tentang sistem penyerahan. Okey. Kita aku cakap tadi kita diberikan akal, memang kita akan diberikan akal juga untuk apa mengeksplor semua, tapi ada keterhadannya. Lepas tu kita bukan ada bantuan kita kepada Allah. Dan saya setuju bila ada satu lagi tu Abi kata kita ni bila keadaan baik kita kata macam kita semua daripada kita, tapi bila kita susah kita salahkan Allah. Dan tak patut lah sebab bila kita ni tak ada benda yang dia kisah dengan Allah. Sebab maksud kita yang Allah kata tadi dia akan nak buat yang kita tak ingat. Okey. Zul Tak Zul pakai baju pink ni pelik lah saya. Oh. Mas. Dia pakai baju pink butang ke atas tu yang Abi tak faham isteri dia yang buat gitu kan, atau dia sendiri Abi tak tahu lah. Okey, teruskan. Aku gurau tak apa kan. Jangan marah, kena jual ni kan. Konsisten program bagi ini alhamdulillah banyak benda yang saya dapat yang bagi saya sangat tersentuh sebelum ni dan pada hari ini adalah yang sebut tadi adab kita untuk ada ucapannya adab kita itu dengan Allah adalah insya-Allah dan Allah ma'alam. Sebab saya sendiri kalau memang akui lah benda tu kan. Dan kalau kita bercakap tanpa kita kita mengisap bila kita bercakap tanpa kita selekkan, insya-Allah tu memang ada datang rasa macam seolah-olah apa yang akan berlaku tu macam kehendak kita. Dia memang akan berlaku dengan kehendak kita, sedangkan tidaklah berlaku tu melainkan dengan kehendak Allah kan. Memang datang rasa macam
ada rasa macam bukan dengan keupayaan kita sendiri, maka tu sepatutnya tak boleh ada lah. Sebab apa yang berlaku semua tu atas ketentuan Allah. Dan Allah Alam, sebab macam saya ini, saya cerita ni berdasarkan pengalaman lah kan di sini. Sebenarnya macam saya ni biasa dengan kawan-kawan kan, ataupun dengan pakcik ke apa ke kan, kat luar sana yang seolah-olah luar ni menganggap saya macam imam muda, ustaz muda dan sebagainya kan. Yang macam-macam soalan bertanya pada saya. Dan sejujurnya memang tu cabaran lah, cabaran untuk kita mengatakan Wallahualam, saya pun Allah lebih mengetahui. Cerita itu macam satu cabaran. Dia mesti nak jawab juga. Tahu tak tahu dia mesti nak jawab juga. Tapi sebenarnya itu adalah satu benda yang tak bagus lah, yang perlu kita cuba hindarkan. Kalau jelas kita tak tahu, maka kita sebut Allah Alam tu adalah perkara yang apa macam disebut tadi lah, fatwa yang terbaik. Allah Alam. Masih salah yang kita nak latihkan untuk mulut menjaga tahlil dengan silakan. Oh, dia kan jaga. Hello. Namanya? Cuma saya untuk ayat ni, dia menunjukkan betapa besar kuasa Allah tu, kerana dia yang kita alam, dia yang menguruskan masa, dan dia juga tahu perkara yang gaib. Dia juga maha melihat, maha dengar, dan dia juga tak perlukan sesiapa pun. Jadi kalau Allah boleh jaga ashabul kahfi beratus tahun, maka dia juga boleh jaga kita dalam apa juga keadaan. Cuma kita saja yang terus percaya, sabar dan bergantung pada Allah. Kawan-kawan tu Hmm. tarik dengan dari nak kata yang kita lemahnya kita ni memang lemah lah. Sebab kadang-kadang kita rasa aku handle bukannya nak kata urusan lain lah, urusan diri sendiri pun kita tak boleh handle sebenarnya. Simple je contoh. Jadi kita makan kan. Bila kita makan tu, makanan yang kita makan tu hanya kita boleh handle sampai tenggorokan je. Tekak je. Lepas tekak kita dah handle lah. Dia akan gerak sendiri. Allah yang akan gerakkan sampai ke perut. Allah yang akan proses. Allah yang akan rembeskan segala enzim sampai kita buang. Allah yang serap balik semua sampai kita buang. Kita tak boleh nak handle. Kita even jangan serap mak, jangan serap gula. Kita pun tak boleh nak macam kontrol apa yang kita makan tadi tu. Jangan serap apa yang kita yang contoh kita tak nak yang gula ke apa. Tak boleh. Kita tak boleh kontrol pun apa yang kita makan tadi tu. Cuma yang kita boleh kontrol masa pemilihan je. Nampak sangat tak? Allah cuma percayakan kita masa kita pilih kat luar ni je. Bila dah masuk dalam mulut, rasa tu cuma setakat mulut je. Rasa manis ke, pahit ke, masin ke, Allah bagi nikmat masa tu, itu pun bukan kita kontrol. Allah bagi percayakan kita tempoh je. Kemudian Allah tak percayalah kita. Allah yang handlekan benda tu, makanan tu masuk dalam tekak dan kemudian Allah serap semua. Sebab Allah nampak sangat tak? Kita ni Allah tak percaya pun. Kita untuk handle diri kita sendiri. Nah, macam mana kita boleh bangga, bongkak untuk kita melangkah ke muka bumi ni dan kita nak ambil kerja-kerja Tuhan. Itulah yang Allah tak, sebenarnya Allah tak percayakan kita pun semua benda macam tu. Kita ni nak kata kita ni sebatas kata satu lagi. Satu lah, satu lagi nak tanya ke Abi lah, pendapat Abi, bukan pendapat nasihat Abi lah. Sebab tadi Abi cakap nampak kemungkaran, kalau ada kuasa cegahlah dengan kuasa, kalau tak ada kuasa cegahlah dengan mulut, kalau tak itulah yang disebut sequence itu. Kemudian cumanya mungkin saya ni dibesarkan dalam keluarga kata so-called keluarga terah lah. Jadi cuma benda tu betul, cuma bila saya membesar ni baitan sometimes sombong tu ada je. Allah kata bila orang tu dia bagi ilmu, dia sombong kan. Allah uji dengan kesombongan. Jadi
kita ni asal nampak keburukan sikit, kita langsung tak ada, orang kata tak ada skill, tak ada, kata terus nak, orang kata reaktif lah, terus nak bash, terus nak nampak sikit kemungkaran, terus nak tanpa menghalusi, tanpa hikmah tu, selalunya tanpa hikmah. Jadi, ya contohnya kita saya dengan anak saya, kita rasa kita ada kuasa terhadap budak tu, bila dia buat benda yang contoh kemungkaran lah, terus kita nak letak lah. Kadang-kadang kita tak sangka kita boleh ambil, contohnya dia tengok handphone kan, benda yang tak soleh apa, kita terus kampas lah, kita terus guna kuasa kita tanpa hikmah. Jadi anak tu melihat, oh, didikan tarbiyah yang keras, didikan tarbiyah yang sampai trauma dengan didikan tarbiyah. Jadi itu kesilapan saya lah. Dan so by the time saya cuba improve yang tu, kadang-kadang dan mulut juga sama. Asal kita nampak orang tak ada tudung, kita judge. Ui, jangan tengok aurat, aurat. Tapi kita tak berada dekat posisi orang yang tak pakai tudung ke orang yang buka aurat. Kadang-kadang Islam tak tersentuh pun dalam kehidupan dia. Dia tak pernah jumpa pun Islam tu macam mana. Dan dia hidup dalam keadaan macam tu. Contohnya husband Taufik pernah duduk dalam boat bersama orang-orang Muslim kan. Dia kata, lifestyle orang memang bugil. Mandi kena bugil macam tu. Sampai dia pakai baju, masa mandi pantai memang orang pelik. Jadi, kita nak kena kesedaran bahawa kadang-kadang orang tu dia buat kemungkaran sebab dia memang tak tahu. Tak tersentuh Islam. Jadi, kita terus judge dia dan dia melihat Islam tu macam judgmental. Islam suka bash orang. Jadi, itulah mungkin nak kena perbaiki. Saya lah, macam Nabi, mohon nasihat mesti kepada dia. So, macam mana dia pening kepala. Okey. Ada kawan-kawan nak nasihat? Aiman nak nasihat? Moderator yang sekali. Dia yang gulung, dia akan gulung semua sekali. Sebab tu lah Imam Ghazali dia ajar dalam kitab dia lah. Dia kata kalau tengok orang apa, kalau katakanlah kita tengok orang budak kecil lah kan, jangan kita pelekeh dia. Sebab kita kena fikir mungkin dia ni budak kan, tak banyak dosa macam kita. Kita yang dah tua ni macam-macam dosa kita ada. Kalau dia mati masa tu pun memang dia masuk syurga lah sebab dosa tak banyak bandingkan kita ni kan. Yang banyak dosa, banyak mengata macam-macam. Jadi kita kena jangan pandang rendah pada walaupun anak kecil. Kalau kita tengok apa nama ni, contohnya orang bukan Islam, jangan kita kata matilah kau orang kafir kan. Mampulah kau kan masuk neraka kan. Kita kena ingat walaupun masa kita tengok tu dia tak Islam, petang nanti kita tak tahu. Tentang petang nanti dia masuk Islam. Besok pun kita tak tahu tentang besok dia masuk Islam. Masuk Islam ni bila dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua dosa-dosa dia ampun. Kita yang dah berpuluh tahun hidup ni walaupun tak hari semayang tapi dosa pun banyak, belum tentu Allah Taala ampun. Tapi orang tu bila dia bersyahadah aja habis semua dosa-dosa dia ampun. Kalau dia mati masa tu pun masuk syurga dah. Macam ada satu peperangan orang seorang tentera kafir masuk Islam. Masuk Islam, Nabi tak kasih istihad dulu Islam. Tapi dia kemudian perang. Dia berperang, matilah mati bersama dengan orang Islam dalam tentera Islam, masuk syurga juga. Sebab dosa semua dah diampun. Itu powernya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab itulah dia jadi apa? Jadi rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ni dia bukannya kalimah tu, tapi mengucap dulu kalimah syahadah. Kalimah tu kalimah syahadah. Rukun Islam adalah mengucap kalimah. Sebab tu macam kita setiap hari mengucap kalimah syahadat dalam semayang tu, itu sebenarnya kita nak refresh rukun Islam yang pertama ni. Bayangkanlah apa ramai orang yang daripada kecil dia tak semayang contohnya. Mak bapak tak ajar dia semayang, dia pun tak semayang. Sampai ketua tak semayang. Maknanya dia tak mengucap sejak kecil lah. Maka tak heran dia tak tahu agama, dia tak tahu dosa pahala, dia tak tahu. Maka dia buat tu dalam keadaan dia tak tahu. Yang kita ni tahu, tapi kita tak beritahu dia. Maknanya jangan kita pandang orang begitu dengan pandangan yang hina sebab Allah Ta'ala yang tahu ending hidup dia macam mana. Jadi dalam 4 milah maknanya para ulama ajar kita supaya kita ada tawaduk tu.
Tawaduk maknanya kita pertama menyerahkan ilmu itu pada Allah. Ilmu tambah ilmu-ilmu yang kita tak tahu ni, ilmu-ilmu yang masa depan tentang ending seorang tu. Itu benda masa depan. Okey, depan mata kita mungkin dia tak tutup aurat. Masa dia mati besok entah-entah tak tahu dia mati kat Kaabah ke, mati kat Mekah ke, mati kat mati mati kat Madinah, mana kita tahu. Jadi yang tu yang kita tawaduk maknanya dalam bab yang kita ilmu-ilmu perkara yang gaib, perkara yang akan datang memang kita serah pada Allah, jangan kita yang judge dia. Tawaduk dalam arti kata menyerahkan soal-soal itu pada Allah, dalam masa sama kita mengiktiraf dan mengakui bahawa ilmu kita ni sangatlah sedikit. Itu menjadikan kita akan jadi orang yang merendah diri. Dan orang yang merendah diri ni tidak akan direndahkan oleh Allah. Percayalah. Ada hadis menyebut apa nama ni, orang yang tawaduk ni Allah Ta'ala akan tinggikan lagi dia. Bukan direndahkan tapi ditinggikan lagi. Itu hebatnya orang yang tawaduk. Maknanya nak sampai tahap tu kita kena berusaha lah. Kena ada usaha, kena kena belajar mengawal diri, kena belajar menyedarkan diri, kena belajar ingat tentang apa hubungan kita dengan Allah, ingat keluasan ilmu Allah. Contohlah, habis selalu fikir kan, kalau kita tengok orang sekarang kan, jangan fikir sendiri-sendirilah, jangan fikir kita kat CVR lah, jangan kita fikir orang-orang dalam usrah ni lah. Kita fikir kalau kita keluar ke MITC ke, keluar ke mana-mana kan, kita jumpa 1,000 orang kan, 1,000 orang tu ada tak yang macam kita? Tak ada. Yang semayang, yang tak semayang, yang semayang pun macam-macam cara, ada yang semayang aurat tak tutup, ada macam-macam lah orang yang ada 1,000 perangai manusia kan. Takkanlah kita kata 1,000 ni semua masuk neraka. Mana kita tahu? Allah Ta'ala ni betul dia nak kita ni mati dah kan tak ada dosa. Itu yang terbaik. Tapi ingatlah bahawa bila kita ni mati ada banyak kesilapan, banyak kesalahan, semayang pun banyak tak khusyuk, semayang pun banyak apa ni khayal dan sebagainya. Allah Ta'ala ni dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang dan Maha apa Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ta'ala besok di akhirat. Walaupun kita ada dosa-dosa yang kesilapan-kesilapan kecil begitu, percayalah Allah Ta'ala ada hak untuk mengampunkan. Dan ada sebab untuk Allah beri keadilan pada semua makhluk ni. Walaupun semayang dia ni tak khusyuk seperti mana semayang para wali, Allah Ta'ala tengok amalan-amalan dia, mungkin dia ada buat kebaikan dengan orang lain, mungkin dia ada buat tolong orang lain dan sebagainya, maka dia dilayakkan juga dengan rahmat Allah masuk syurga. Tapi syurga yang apa yang layak untuk dia lah. Yang layak untuk dia lah. Tapi kalau katalah dia ni memang jaga ibadah, kuat iman, jaga semayang, jaga sebagainya, kuat berjihad, jadi waliullah, maka dia dapat syurga ikut standard dia juga. Tapi kita dia yang tak semayang bercelum-celum, kadang khusyuk tak khusyuk kan. Banyak tak khusyuk daripada khusyuk ni kan. Kita dapat juga syurga yang layak dengan kita lah. Maknanya dalam bab tu, Abdullah Habib dalam bab ni, bila tengok manusia yang macam-macam kerenah, macam-macam, serah pada Allah. Jangan kita judge mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya ni sebiji dengan Dr. Bilal. Sebiji? Apa sebiji dia tu? Ada lebih kurang sama kan? Sebiji Guna istilah sebiji Baguslah. Dah lama Habis tak dengar perkataan tu. Sebiji muka dia macam dia ni. Sebiji dah. Dah lama tak dengar perkataan tu. Sebalan sebiji. Okey, terus Saya nak tambah lah macam ayat dia lebih pada dikenal ilmu kan. So saya rasa sampaikan Allah sendiri suruh Nabi Musa berjumpa dengan Khidir kan, Khidir untuk belajar tentang adab untuk menuntut ilmu lah. Sebab tak siapa tahu semua perkara tu. Sebab masa zaman Nabi Musa ni sebenarnya dia ada orang yang tanya dia siapa yang paling tinggi ilmu kan, Nabi Musa claim dia lah. Sebab kita dah saya pandai
Ada satu lagi soalan saya nak tanya lagi, soalan itulah. Kalau apa ni? Kan aku cakap kalau even kita kena ingat Allah sentiasa walaupun semasa kita lupa. Padahal saya perasan kalau kita lupa sesuatu kita akan apa ni? Kita akan ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Kenapa? Siapa suruh? Saya Dia jangankan Allah salli ala Muhammad. Dia bukan sekadar lupa Allah salli ala Muhammad. Kalau ikut Ibrahim pendek kan, bila orang ulur tangan Allah salli ala Muhammad. Kan cerita Ibrahim itu kan. Bila orang ulur tangan Allah salli ala Muhammad. Itu yang sampai kat masjid-masjid sekarang ni kalau salam orang, Allah salli ala Muhammad. Padahal sepatutnya bila jumpa orang, pergi salam, Assalamualaikum. Apa sebab Allah salli ala Muhammad? Yang kita pun jawab Allah salli ala Muhammad. Ikutan yang baik, tak apa. Berselawat tu baik, tak ada apa-apa. Situ tak ada apa-apa, tak ada apa-apa hukum yang melarang ke apa. Selawat. Selawatlah banyak-banyak, tak kisah. Contohlah mak-mak punya nak ajar anak-anak masak kan. Ikut adab masak ni, potong bawang, baca bismillah. Apa ni, masa nak goreng tu banyakkan selawat. Allah salli ala Muhammad. Okey, jangan kata inilah yang Nabi ajar. Nabi tak ajar, Nabi tak masak sebut Allah salli ala Muhammad. Tak ada hadis Nabi ajar masak, masak-masak Allah salli ala Muhammad. Tak ada. Tapi membaca selawat tu amal yang baik. Itu je lah. Yang sebenarnya kalau kita lupa, sebutlah astagfirullah. Itu ya. Lupa. Tapi kalau ikut dalam ayat tadi, waskur apa ni, rabbaka iza nasid, ingatlah Allah bila mana kamu lupakan dia, itu umum. Di situ jadi sandaran. Oleh kerana situ umum, ingatlah Allah. Sebutlah apa-apa pun yang boleh ingat pada Allah. Itu je lah. Tanpa menentukan lafaznya. Nampak tak? Okey, balik. Alhamdulillah. Perut lapar ni. Rasa dah cukup banyak lah. Okey. Apa yang dia nak sebut apa semua sahabat-sahabat dah sentuh lah. Okey. bagi sikit. Bagi sikit. Tak tahu. Tak faham apa kalau bela. Kerana punya point datang usaha ni, mana-mana pergi pun majlis ilmu adalah untuk balik lah. Untuk buat balik, untuk bukan simpan, untuk yang nak terus boleh buat. Praktikal. Satu benda, kadang-kadang kita baca buku, kita buat sesuatu bukan nak fokus. Jangan kalau orang kata, sebab anda tertarik bila sebut tadi upgrade dan update kena buat semua lah. Sebab yelah kita, ya contoh macam buku nak tak fikir untuk update ke arah amal lebih pada macam mana aku nak fikir isu nak cari info kan. Tapi bila dengar Ustaz Hakim sedap bagi penyampaian, Abi punya penuh hikmah, sudut angle, Dr. Bella penyampaian sharing pun dia lebih penting sebab sekali dengan emosi kan tu teringatlah kita macam nak nak jadi lebih hebat. Tapi bila tengok balik awal-awal tadi Abi sebut yang modal kafir ni bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan karamah, tapi benda tu Allah susun cerita ni supaya kita boleh ambil yang sama lah dengan sama ahli usaha pun banyak belajar kita kat sini. Yang kedua, kemuncak cerita Ashabul Kahfi ni adalah tentang bagaimana nak jaga akidah dalam jannah kan. Sebab seorang kita faham kebergantungan kepada Allah tu, tapi kadang-kadang kita lupa. So yang lupa jawapan dia hari ni, kena always stay dalam jemaah lah. Sebab bila dia kata kelemahan kita sifat kita macam ni, bila kita seorang-seorang ni kita lemah. So ialah tidak tak apa untuk dia. Last yang nampak yang memberi kesan sikit, yang rasa boleh jadikan pegangan lah kot. Kebenaran yang mutlak ni adalah dengan yang Allah lebih lah. Cuma kita tak nak rasa menjadi permainan syaitan juga kan. So that's why pentingnya benda yang pertama tadi mah update dengan update tadi tu. InsyaAllah. Cukup lah kan? Okey. Kita dah hantar bagi 3 lagi.
Saya nanti di sini on. So Look, untuk boleh ni. Kita Senang masa Yelah kebenaran tu adalah kebenaran yang Allah bimbing. macam saya suruh dekat orang sikit sebelum kita ingat bersurai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi amin. wa nafa'na bil Qur'an wa ja'alna minhum wa nabiyyin. Amin. Allahumma nabil Qulubana. اللهم نور قلوبنا بنور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور بنور شمسك وقمرك اللهم Amin. اهدنا علينا وارزقنا Amin. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Amin. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Amin. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Amin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Jadi pergi mancing esok. InsyaAllah. Besok kita orang pergi usrah mancing ni. Taufik kata dia minta maaf tak dapat sebab malam pergi pagi. Ah, Hari ni dia recovery. Dia kata esok nak pergi mancing. besok. Dia kata esok nak pergi mancing kan. Yo. Dia kata nak kena save energy hari ni. Share. Kenapa sihat kau ni? Dia kata Makanlah Panadol. Makanlah Panadol. Tapi besok lepas kuliah kita pergi mancing lepas kuliah KIK. ni boleh mancing. KIK. Kalau saya ada beli barang ni, ini tak sampai lagi kopi. Oh. Benda mancing. Barang mancing. Siapa ni? Oh, ni sana. Sampai mancing. Dia tak, dah. Tinggal lepas. Ada lagi. Dia sorting. Dia nak beli barang mancing tak usah beli kat Shopee. Tim menyesal. Ha? Dia macam dia macam ni. Dia macam dia macam okey masukkan Oh, tu. silakan.